Malaysia kini berada dalam tahap siap siaga penuh bagi menghadapi ancaman hantavirus. Menurut Menteri Kesihatan Zulkifli Ahmad, walaupun belum ada kes direkodkan di negara ini, ibu ayah tetap perlu lebih berwaspada, terutama jika mempunyai anak kecil di rumah. Hantavirus ialah virus bawaan tikus yang boleh menjangkiti manusia melalui udara tercemar dengan najis, air kencing atau air liur tikus. Risiko jangkitan boleh berlaku ketika membersihkan stor, gudang atau kawasan berdebu yang menjadi habitat tikus. Apa yang membimbangkan, virus ini boleh menyebabkan masalah serius pada paru-paru dan sistem pernafasan. Antara gejala awal termasuk demam, sakit otot, muntah, sakit kepala dan keletihan melampau. Dalam kes yang lebih serius, pesakit boleh mengalami sesak nafas dan paru-paru dipenuhi cecair. Kanak-kanak juga lebih berisiko kerana mereka suka bermain di lantai, menyentuh objek kotor dan sering memegang muka tanpa mencuci tangan. Sebab itu, ibu ayah perlu peka jika rumah ada tanda kehadiran tikus seperti najis kecil, bau kurang menyenangkan atau kesan gigitan pada makanan. Bagi mengurangkan risiko, pastikan rumah sentiasa bersih, simpan makanan dengan baik, gunakan pelitup muka dan sarung tangan ketika membersihkan kawasan berdebu serta biasakan anak mencuci tangan dengan betul. Kesimpulannya, walaupun belum ada kes hantavirus di Malaysia, langkah berjaga-jaga tetap penting. Kadang-kadang ancaman besar datang daripada perkara kecil yang kita abaikan termasuk kebersihan rumah dan kehadiran tikus di sekeliling kita.